Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan-tuan yang mulia, Nabi ini begitu ramai sekali, 124,000. 124,000 ni bilangan Nabi-Nabi dan Rasul. Daripadanya 313 Rasul-Rasul pilihan. Daripada 313 tadi, ada 25 yang disebut nama wajib diketahui dalam Quran. Daripada 25 tadi, ada 5 ni Rasul Ulul Azmi. Daripada 5 tadi, ada 1 ketua dia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-Nabi Rasul Ulul Azmi ini iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 Rasul Ulul Azmi ini sebagai panduan utama. Sedangkan semua Rasul-Rasul tadi panduan. Semua Rasul-Rasul tadi 25 itu panduan. Dan 313 tadi panduan. Dan semua Nabi-Nabi panduan. Dan juga sahabat-sahabat Ikram ajma'in juga panduan. Tetapi sangat sayugia untuk melihat perjuangan 5 Rasul Ulul Azmi dan sangat-sangat dianjurkan. Rasul yang bukan Ulul Azmi seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus ni ada tasbih Yunus. Yang mana tasbih Yunus ni menjadi panduan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan kamu, maha suci engkau. Sesungguhnya aku ni orang yang menzalimi diri sendiri. Jadi Nabi Yunus ni bukan Rasul Ulul Azmi. Tapi dia adalah panduan. Nabi Yunus bukan Rasul Ulul Azmi. Tapi dia menjadi panduan untuk umat akhir zaman. Sementara 5 orang Rasul ni sangat-sangat salam kembali ya. Sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala telah sebut fasbir kan asahi misalnya. Waalaikumsalam, khabar alhamdulillah, khabar baik, nak balik ni. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ni the best sikit ni. Rasa sumak hidup. Tak apa segar. Nak balik daripada Kuala Lumpur, nak balik ke Stiu. Nak balik ke Stiu. Pagi ni tolak insya-Allah. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah kamu sebagaimana sabarnya Rasul Ulul Azmi. Siapa suruh? Allah suruh. Allah suruh kita bersabar sebagaimana sabarnya Rasul Ulul Azmi. Ini panduan.
5 Rasul ni sebagai panduan. Rasul Ulul Azmi. Maka Rasul Ulul Azmi yang pertama ni, kan doa semoga selamat sampai, insya-Allah semoga selamat sampai. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ni ada panduan untuk dia. Kalau kita ambil pokok-pokok sekarang, kita ambil pokok lah untuk kita faham pola cara berfikir. Kita kata ambil pokok pau. Apa dia kita nak daripada pokok pau? Kita nak buah. Buah pau. Apa kita nak daripada pohon gaharu? Kita nak daripada pohon gaharu ni, iaitu teras dia. Teras dia yang ada resi, yang boleh memberi harum kayu gaharu. Kalau ubi kayu kita nak gapo? Kita nak buah. Ubi kayu kita tak kutip buah. Ubi kayu kita nak isi ubi dia. Kalau kunyit kita nak gapo? Kunyit kita nak rizom dia. Batang dalam tanah dia. Ubi dia. Kalau durian betul kita nak buah durian. Kalau tebu, ada orang nak buah tebu. Mana ada buah tebu? Tebu kita nak batang dia. Sebab dalam batang dia tu ada air tebu. Kalau nyong ni banyak. Buah dia pun kita nak. Sate dia pun kita nak. Minyak dia pun kita nak. Apa lagi? Nira dia pun kita nak. Pelepasnya pun kita nak. Boleh buat nyapu. Jadi banyak untuk satu kelapa itu. Binatang apa lagi tu? Kalau ayah telur nak apa? Nak telur. Kalau ayah daging nak apa? Nak daging. Kalau kerja kasturi nak apa? Nak misik. Nak kasturi. Kalau gajah nak gading. Jadi kita ambil benda yang paling berfaedah daripada binatang, daripada tumbuhan, dan daripada Nabi. Ini bagi salam Halimah lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, semoga sihat. Maka daripada Nabi Nuh tadi ialah kerja dakwah, sabar dia. Disebutkan dalam surah Nuh, Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku menyeru kaumku malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firar. Tidak mereka menerima dakwahku kecuali mereka melarikan diri. Halimah doa supaya teruskan, insya-Allah. Jadi Nabi Nuh ni 950 tahun ajak orang malam dan siang. Berdakwah malam siang ni bukan arti rumah dia pergi ketuk pintu rumah orang. Amin, amin. Mudah Allah mudahkan segala urusan. Di siang hari dia ajak orang kepada la ilaha illallah. Sementara di malam hari dia berdoa untuk rumah-rumah yang diketuk pintu di siang hari supaya terbuka pintu hati di malam hari. Dijatuhkan air mata, ya Allah, siang tadi aku pergi rumah Yusuf, bukalah pintu hati Yusuf untuk menerima agama. Bagilah dia lembut hati, tidak menyembah berhala. Itu dia dakwah pada malam hari. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku menyeru berdakwah kaumku malam dan siang. Malam dia berdoa. Siang dia buat gas. Dia pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, door to door, untuk ajak orang kepada agama tauhid. Maka orang tak terima.
Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku ajak mereka kepada agama Allah, maka mereka sumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka dan menutup kepala mereka dengan kain-kain mereka. Dan mereka sangat enggan menerima dakwah. Bahkan mereka melarikan diri. Nampak Nabi Nuh, bau lari. Kudim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Kudim. Tetapi Nabi Nuh ni sentiasa istiqamah, sabar, menjalankan dakwah dia selama 1000 tahun. Kurang 50. Jadi 950 tahun. Maka istiqamah, sabar, itulah yang kita patut ambil pengajaran daripada Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ni, wattabi' millata Ibrahim hanifah. Hendaklah kamu ikut millah, agama yang lurus, perjalanan hidup Nabi Ibrahim AS. Wa man yaghrabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang membenci kepada perjalanan dakwah Nabi Ibrahim AS, itulah orang yang telah membodohkan dirinya sendiri. Jadi orang yang paling bodoh sekali dalam kehidupan dia ialah orang yang tidak menerima millah Ibrahim AS, iaitu bergerak dari kampung ke kampung, rumah ke rumah, bandar ke bandar, desa ke desa, negeri ke negeri, untuk memperkembangkan agama Allah Ta'ala. Kalau kita buat contoh perbandingan, apa dia millah? Millah ialah untuk kerja-kerja membangunkan masjid. Bahan-bahan masjid ni ada dah. Batu jokor, tanah, pasir, semen, kayu, zinc, atap, besi, tiang. Dia skor situ, ada belakang. Tapi siapa nak buat kerja? Siapa nak bangunkan basement? Dasar. Siapa dia nak gaus semen? Siapa nak baca semen? Siapa dia nak susun batu jokor? Siapa dia nak pasang dinding? Siapa dia nak pasang atap? Maka semua kerja-kerja tadi dipanggil millah. Apabila siap sebuah masjid, bila siap sebuah masjid tersergam indah, maka itulah Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Dimana Islam itu di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iaitu kamu mengucap, aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad hamba dan rasulnya. Wa iqamis salah, dan dirikan sembahyang. Wa ita'iz zakah, dan keluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kamu mengerjakan haji bagi siapa yang mampu untuk sampai kepada Baitullah. Bila sudah siap sebutir masjid, kita boleh selfie, ambil gambar, masuk, sembahyang, rokok, sujud. Itu Islam. Sebutir masjid itu dikira Islam. Bila mana? Bila syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Seolah-olah sudah sempurna sebutir masjid. Bila sempurna Islam, maka Allah Ta'ala sebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini sudah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan aku cukupkan nikmatku untuk kamu. Dan aku redha
Islam itu sebagai anugerah agama untuk kamu manusia. Nah itu dia. Dan siapa yang tak terima Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari selain daripada Islam sebagai way of life, cara hidup dia, falan yuqbala minhu, tak terima. Sembahyang dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, sedekah dia, kebaikan dia, charity dia, tak terima. Falan yuqbala. Buatlah baik secara mana pun, selagi tidak ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak terima. Falan yuqbala minhu. Bahwa fil akhirati minal khasirin, di hari akhirat rugi. Apa dia rugi? Rugi ni api ya? Api di hari akhirat, neraka. Jadi mana-mana ayat kalau ayat kata rugi, maka di akhirat tu gilik sana kena bakar, itu rugi. Maka Nabi Ibrahim AS ni ialah gerak kerja, pergi mari, rumah ke rumah, untuk ajak manusia kepada Allah. Untuk ajak manusia kepada Allah. Itu minlah. Yang mana sekarang kita tengok ada jemaah-jemaah yang bergerak ajak orang, mari pergi masjid, mari pergi dengar orang ceramah agama di masjid, mari kita makmurkan masjid. Itu millah. Itu mencegah kemungkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kamu daripada fahsya dan munkar. Sembahyang dapat cegah kamu daripada fahsya dan munkar. Maka kita pergi ajak orang pusing kampung kepada sembahyang. Itu adalah hakikat mencegah daripada fahsya dan munkar. Hakikat. Bila orang itu sembahyang, maka Allah Ta'ala jadikan tempat itu tercegah daripada fahsya dan munkar. Yang ketiga ialah Nabi Musa. Nabi Musa juga adalah Nabi Ulul Azmi. Fasbir kama sabara Ulul Azmi minar Rasul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya Rasul Ulul Azmi. Apa dia kita nak kutip daripada Nabi Musa? Iaitu hikmah, kebijaksanaan. Allah Ta'ala sebut pada Nabi Musa, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, kerana Fir'aun tadi telah melampaui batas, dan ucaplah kepadanya perkataan yang lemah lembut, semoga dia ingat kepada aku ataupun takut kepada aku. Jadi Allah Ta'ala perintah pada Nabi Musa AS supaya dia pergi dakwah Fir'aun. Maka dakwah ni, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada Tuhan kamu dengan hikmah. Yang keduanya, mau'izah hasanah, iaitu dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, bermujadalah, berbahas dengan mereka dengan cara yang baik. Waalaikumsalam. Jadi 3 peringkat. Maka antara hikmah Nabi Musa ni, dia disuruh oleh Allah Ta'ala pergi jumpa Fir'aun. Bukan caci maki Fir'aun, bukan sumpah serana Fir'aun, tetapi bercakap dengan lemah lembut. Kalau perlu bahasa istana, guna bahasa istana. Dia bahasa istana dengan bahasa kapur ni yang lain.
Kalau kita kata ngantuk nak tidur, maka dia tak kata tidur. Dia ada sebut benda lain. Kalau nak makan, dia sebut benda lain. Nak santap, nak makan. Nak beradu, nak tidur. Nah, ada yang ada cara-cara. Ada cara-cara untuk bercakap dengan orang besar. Bertitah. Jadi dia tidak serupa dengan kita. Tak boleh kita kerja peserta. Kita cakap bahasa-bahasa. Lu apa bikin sekarang ini? Boleh nyolah. Jadi Nabi Musa ni bercakap dengan tertib, terning, lemah lembut. Pasal nak jumpa orang besar. Kalau nak jumpa orang biasa, cakap dengan mau'izah hasanah. Iaitu memberi nasihat yang baik. Tapi kalau jumpa dengan ahli ulama, Nabi Muhammad ni kata jumpa dengan boleh peleponnya sebab kata. Jalan. Boleh nyo. Iaitu wajadilhum billati hiya ahsan. Kena hadapi mereka dengan perbincangan ilmiah. Ya baik. Ya boleh mematahkan hujah mereka. Dan walaupun kita bunyi mematahkan hujah, orang di sana tak suka. Kita ada seorang yang di Malaysia sekarang di zaman kita ni ada seseorang dia sangat pandai mematahkan hujah lawan sehingga dia tidak disukai di mana-mana. Kerana lawan mati kutu. Nak bahas bab Injil ke, dia menang. Bab Zabur ke, bab Taurat ke, bab kitab Weda ke. Jadi kalah. Oleh kerana tak ada benda, dia balik pada zaman Nabi Ibrahim. Bila balas dengan Nabi Ibrahim, tak boleh jawab, dia pun bunuh Nabi Ibrahim, bakar Nabi Ibrahim. Sekarang pula kita, bila tak boleh jawab, kita sekap, kita ancam dia. Jadi Nabi Musa ni ialah hikmah. Dalam kita menyampaikan dakwah, hendaklah hikmah. Yang keempat ialah Nabi Isa AS. Kemudian Nabi Isa zuhud. Tidak cinta kepada dunia. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Kunu ansarallah. Jadikan diri kamu pembela agama Allah Ta'ala. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina. Sebagaimana telah berkata kaum penolong, orang-orang hawariyun kepada Nabi Isa AS, nahnu ansarullah. Kami semua pembantu, pembela. Kami semua Nasrani, membantu agama Allah. Ni Muhammad, Assalamualaikum. Jadi 12 orang pemuka orang Yahudi telah mengikut Nabi Isa AS. Iaitu orang-orang yang dipanggil Nasara. Orang-orang Nasara. Jadi kita juga diperintah oleh Allah supaya membantu. Bantu Nabi Muhammad sebagaimana orang Nasrani bantu Nabi Isa AS. Ada susah, senang, sakit apa, bantu. Dan sahabat ni dia bantu Nabi. Bila orang tembok bedil Nabi, panas. Dia orang tahan belakang mereka. Sehingga mati lepas seorang. Sehingga 7 orang, kalau tak silap, meninggal kerana tubuh dia menjadi tameng. Tubuh dia menjadi perisai. Supaya anak panah tidak menikam Nabi. Tikai saya tak apa. Aku sayang denganmu ni, aku mati tak apa. Kita ni kalau sayang orang, aku sayang denganmu ni, aku rela mau mati dulu. Bukan aku. Tapi zaman Nabi tak. Aku dulu mati untuk mempertahankan Nabi. Maka Nabi Isa zuhud ni, dia tidak cinta dunia. Dia tidak kejar dunia. Walaupun dia mampu.
Saya bagi contoh lah. Dia ambil tanah liat. Dia buat rupa burung. Dia pun tiup. Dia tiup tu. Burung tu hidup. Burung tu hidup. Mujizat. Berdaging. Nah. Ada sayap, boleh terbang. Ada darah, ada daging. Ada jiwa. Dia boleh buat. Apabila orang mati apa, kita tak sesak tu lah. Kita sesak hak dia dulu. Dia kalau dia boleh buat burung, kalau saya. Katakan dia boleh buat burung. Kalau buat lembu boleh tak? Boleh lah. Pada logiknya, buat patung lembu. Lepas tu kita tiup. Hidup saya. Kita upah orang. Membuat patung lembu. Bagi dua, seseorang. Membuat 2 ekor. Sudah siap 2 ekor. Maka kita pergi tiup. Suruh Yusuf buat. Musaiku aku sekor. Dan kalau mamak nak buat juga. Mamak buat pula. 2 ekor boleh sekor saja. Kalau 10 ekor boleh 5 saja. Ataupun kalau kita kata, lembu tak boleh burung saja. Burung saja pun tak apa. Buat besar, burung utuh. No, buat burung utuh, sekor seorang. Meles pun terapun, tak habis makan. Pakai kayu gitu ya. Tapi dah bisa tak buat. Tidak ambil kesempatan. Tak tunggak agama. Kita lagi cari pitih dengan agama. Nampak orang lagi Mekah? Kita pun kutip pitih. Ikutlah orang sesak barat Mekah. Masa aku boleh pitih. Kita menunggak agama. Nabi Isa tidak. Tak tahu ubah. Cilik orang buta. Berapa orang buta nak bayar kalau boleh cilik? Tapi dia zuhud. Tak ada berapa satu. Itu ulul azmi. Dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haudan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba Allah yang Maha Pemurah ialah orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan merendah diri. Apabila dia dikhutbah oleh orang-orang yang rendah, dia jawab selamat. Ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergerak, berdudukkan diri, pergi ke mana-mana. Ajak orang kepada agama. Orang caci, orang maki apa. Dia tak buat balas orang. Selamat. Katalah nak kata raja riba ke. Dia tak jawab. Ini bagi salam, waalaikumsalam. Jadi saya pun nak berhenti untuk pagi ni pasal nak balik ke studio. Doakan selamat perjalanan dan kalau ada rezeki boleh jumpa lagi. Sekianlah sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.